Di musim perayaan, orang tua atau orang yang bekerja bagi duit raya pada kanak-kanak. Adakah ia digalakkan? Jawabnya, tidak ada perintah beri duit atau hadiah pada hari raya. Yang ada beri pada bila-bila masa. Jadi munakwi hari raya ke hari dak raya termasuk dalam sunnah yang umum. Nabi kata tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, makna di mana saja, bila saja, datanglah kasih sayang dalam masyarakat. Jadi hukumnya tidak salah. Faham lagi? Hukumnya tidak salah. Kerana Nabi pernah memberi hadiah pada kanak-kanak dan Nabi pun menerima hadiah sumbangan orang lain. Okey? Tak jadi isu. Tak jadi isu. Di musim perayaan, orang tua atau orang yang bekerja bagi duit raya pada kanak-kanak. Adakah ia digalakkan? Jawabnya, tidak ada perintah beri duit atau hadiah pada hari raya. Yang ada beri pada bila-bila masa. Jadi munakwi hari raya ke hari dak raya termasuk dalam sunnah yang umum. Nabi kata tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, makna di mana saja, bila saja, datanglah kasih sayang dalam masyarakat. Jadi hukumnya tidak salah. Faham lagi? Hukumnya tidak salah. Kerana Nabi pernah memberi hadiah pada kanak-kanak dan Nabi pun menerima hadiah sumbangan orang lain. Okey? Tak jadi isu. Tak jadi isu.